Ini design seat bahagian depan dia. Datang dengan seat full bucket yang dibalut leather, yang design dari Recaro dan juga AMG. Kat sini ada leg rest, electronic seat dengan 3 memori dan juga Burmester sound system. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan steering AMG yang balut leather dan juga Alcantara dengan badge AMG kat sini. Belakang ada pedal shift dan dekat steering ada 2 button. Satu untuk control exhaust dan juga traction control, dan satu lagi untuk control driving mode. Dan untuk meter dia dah datang dengan full digital dengan mileage dia 8,600 sahaja. Screen infotainment kereta ni dah bersambung sekali dengan meter dia. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan 360 kamera. Dan yang best untuk kamera dia, korang boleh select nak tengok mana. Contoh, kiri dengan kanan, depan sahaja ataupun belakang sahaja. Dan bahagian bawah ialah kontrol untuk bahagian aircon, ada storage, 2 cup holder, dan yang ni ialah pad untuk korang kontrol screen. Dan bahagian belakang sikit, ada button untuk korang kontrol suspension dan juga exhaust. Kereta ni datang juga dengan blind spot monitoring, head up display dan juga panoramic roof di bahagian atas.